Ni jumlah duit pisang saya untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ni saya nak bercakap tentang berapa penghasilan pisang saya untuk hari ini. Sebelum tu, pastikan anda semua tekan butang like dan subscribe di bawah agar channel saya dapat berkembang. Tak rugi pun tekan butang like dan subscribe tu. Pisang yang saya tanam di kebun saya ni ada 3, iaitu pisang emas, berangan dan juga pisang nangka. Sebelum saya bongkar berapa penghasilan pisang saya untuk hari ni, saya akan share lah SOP agar pokok pisang menghasilkan buah yang banyak dan berkualiti. Cara ni saya pernah guna waktu mula-mula menanam pisang dahulu, dan pisang berangan saya pernah mencecah 40 kilo setandan, sama juga dengan pisang nangka. Tapi sekarang saya dah tak guna dah cara tu sebab kekurangan masa. Walaupun begitu, saya akan share jugalah, mana tahu korang nak guna cara ni boleh tambahkan ilmu pengetahuan korang. Ini untuk benih tisu, tapi untuk jenis pisang lain pun korang boleh guna SOP ni. Sebelum nak tanam pisang, pastikan kita pelur atau rotor tanah terlebih dahulu. Kemudian kita gali lubang. Letakkan kapur dolomit dan penggalak akar ke dalam lubang yang digali tersebut. Sebelum tanam, pastikan anak pisang direndam di dalam air bercampur klorok. Ini untuk membunuh kuman-kuman atau virus yang boleh menyebabkan penyakit pada pokok. Semasa pokok masih kecil, gunakan mesin rumput untuk potong rumput. Racun rumput ikut masa yang sesuai. Kalau kita kerap sangat meracun rumput pun tak boleh. Ianya boleh merosakkan tanah. Nanti pertumbuhan pokok pisang kita tak cantik. Kebun ni hanya gunakan racun rumput 2 kali saja setahun. Air juga penting untuk pembesaran pokok-pokok kecil. Seeloknya kita tanam pokok pisang ni waktu musim hujan supaya senang didapat air. Tak payah susah-susah untuk siram. Untuk baja pula, gunakan baja subur sebulan sekali. Baja subur yang saya pakai adalah NPK 16-16-16. Brand yang terbaik adalah Yaramila. Guna segenggam untuk satu anak pokok. NPK 16-16-16 ni memang baja khas untuk suburkan anak pokok pisang. Pokok-pokok yang hendak membesar memang digalakkan untuk pakai baja ni. Guna segenggam saja dah cukup. Sebaik saja pokok masuk usia 6 bulan, tukar ke baja buah. Baja buah ni adalah NPK 12-12-17. Brand yang saya pakai adalah brand Nitrophosca. Baja ni memang terbaik untuk meningkatkan kualiti buah. Sikat buah juga boleh bertambah bila guna baja ni. NPK 12-12-17 mengandungi nutrien-nutrien yang cukup untuk memastikan pokok pisang kita menghasilkan buah pisang yang berkualiti. Sebaik sahaja pokok pisang mula mengeluarkan jantung, kita perlu hentikan memberi segala jenis baja kepada pokok pisang. Senang cerita, stop baja bila dah berjantung. Ini untuk mengelakkan buah pisang kita rosak ataupun pecah. Pengalaman peribadi saya pernah memberi baja pada pokok pisang yang sudah berjantung. Hasilnya, buah pisang saya jadi pecah atau merekah. Bila semua buah pisang dah keluar, barulah kita potong jantung pisang tersebut. Jangan terburu-buru potong jantung pisang. Mana tahu ada sikat lain yang nak keluar. Pokok pisang ni pun jenis mudah kena penyakit. Jadi kita kena cegah sebelum terlambat. Saya gunakan racun serangga 2 bulan sekali.
Ini untuk mematikan serangga ataupun ulat yang menyerang pokok. Penyakit yang selalu serang pisang berangan dan pisang-pisang adalah penyakit sigatoka. Sigatoka ni jenis penyakit kulat daun. Selalunya kita akan tengok daun pisang semua cepat kering. Dia bukanlah macam penyakit kronik seperti fusarium ataupun moko. Cuma daun dia mengering, jadi buah pun akan terbantut. Kalau daun dah kena serangan kulat sigatoka ni, jangan guna racun kulat seperti atrakol sebab tak sesuai. Guna racun kulat yang bahan aktifnya dari keluarga konazol. Bahan aktifnya ada tulis konazol dekat belakang. Contohnya propiconazole. Brand yang saya guna adalah brand Steel. Brand ni dia mahal sikit tapi berbaloi sebab kualitinya terbaik. Saya hanya guna 2 bulan sekali saja. Jaga-jaga, penyakit sigatoka ni selalu serang pokok pisang waktu musim hujan. Dulu, saya akan buang semua anak pokok yang tumbuh keliling pokok dan simpan satu saja bila induk masuk usia 7 bulan. Cara ni boleh buat pisang berangan saya cecah 40 kilo. Tapi sebab sekarang masa pun tak berapa nak ada dan nak duit dengan segera, saya simpan 3 anak saja. Bukan apa, cuma tak sempat nak ke sana, lepas tu ke sini pula. Saya pula buat kerja seorang. Bila ubi pokok timbul dekat tanah, kita kena limbung tanah tu balik. Ini supaya bila angin datang pokok tak akan tumbang. Kadang-kadang kalau buah terlampau berat sangat pun pokok boleh tumbang. Jangan lupa untuk balut buah pisang untuk dapatkan kualiti buah dan cantik mata memandang. Untuk pisang berangan dan nangka, peraih ambil RM2.50 sekilo. Manakala untuk pisang emas RM2.30 sekilo. Setiap tempat berbeza harga. Bayangkan kalau standard pisang berangan 30 kilo, kita dah boleh dapat RM75. Itu baru standard. Saya selalunya tebang pisang seminggu sekali. Kiranya dalam sebulan tu 4 kali tebang. Jumlah pendapatan pula ikutlah. Ada masa pisang banyak, banyaklah pendapatan kita. Time pisang kurang, sikitlah. Tengok juga berapa banyak pokok yang kita tanam. Okey, sekarang kita akan kira berapa penghasilan pisang kita untuk hari ni. Kita kira daripada duit yang besar dulu ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040. Jadi jumlah semua sekali adalah RM1040. Jumlah penghasilan pisang kita untuk hari ini saja. Baiklah, sekian saja dari saya. Terima kasih kerana menonton video saya ni. Kalau belum subscribe, tolong subscribe di bawah. Tolong bantu channel ini berkembang agar saya lebih bersemangat untuk buat video lain pula. Terima kasih.